Kepada pengguna Proton S70, baik yang baru nak memiliki ataupun yang dah pakai lama, jom Kimi tunjuk satu tips sekiranya anda isi minyak dan anda tak nak orang lain masuk kereta anda. Okey, pertama sekali pergi dekat setting, pergi dekat vehicle ni, lepas tu cari door lock. Okey, pastikan anda ambil driver door only. Okay, jom Kimi tunjuk function dia. Apa kena ambil driver door only? Bila anda unlock kereta, pintu driver saja boleh buka, kan? Tetapi pintu lain tak boleh buka. So, bila anda nak isi minyak, anda biar aje kereta anda tak ada masalah. Tak ada orang boleh masuk kereta anda. So, kita buka isi minyak macam biasa. Orang pun tak boleh nak masuk kereta anda. So, jelas tak? Sekiranya jelas, mintalah komen jelas. Yang mana belum follow tu, marilah follow. Jangan lupa tap screen, share video ni dan juga save video Kimi. Jadi, sesiapa yang ingin memiliki kereta Proton ataupun nak trade in kereta lama, ambil kereta baru, boleh contact Kimi. Nombor Kimi ada dekat bio. Jadi, sampai sini saja video Kimi. Kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.